Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drkereta.com. So hari ni hari Jumaat, alhamdulillah selepas solat ni kita ada satu slot. Ni dekat Kota Damansara, Kota Damansara. So kita tengah check kereta GLA GLA ni, kita tengah scan dia punya issue segala sistem mak nenek dia, kita scan dulu. Okey, kemudian kita akan tengok bahagian enjin dia. Okey, tengok bahagian enjin dia sama ada leaking ke, ada hose-hose yang dah lama ke apa ke, semualah kita akan check bahagian enjin bay ni. And then dia punya chassis, dia punya panel sama ada accident ataupun tak. Kemudian cermin pun kita check, dalaman pun kita check, interior. Interior ni kita masuklah dia punya apa, meter apa semua, pastikan function elok. Kalau ada yang tak function ataupun ada yang tak cantik, patah ke apa ke, pun akan remark di dalam kita punya report. Okey, so kemudian barang bawah, chassis, semua kita akan intai tengok macam mana. So macam ni contoh ni kereta recon. So kita tak boleh nak test drive, tapi kita akan tengoklah mana-mana part yang penting-penting tu semua kita akan tengok. Kita akan check teliti satu by part by part. Okey, lampu menyala ke tak menyala, power boot macam ni, power boot. Okey, ngam tak ngam, ada bunyi pelik ke apa ke, elbow dah ada leaking ke apa, semua kita akan remark dalam kita punya report. Okay, so basically GLA ni kita dah tengok dah tadi dia punya dalaman apa semua, kita tak ada masalah. Cantik seat merah ni daripada Jepun, grade 4.5B. Dia nak kata betul-betul nampak cantik tu tidaklah, tapi biasa 4.5B ni okey, nampak cantik, bersih lagi, tak ada masalah. Kurang lah masalah kalau jumpa pun mungkin dalam bahagian sistem, biasanya macam tu lah. Ni kita tengah ongoing check lah. Ok, ni GLA. So kalau nak check kereta apa, Mercedes boleh, Audi ni boleh, depan tu apa, Skyline, GTR pun boleh. Tak kisahlah kereta apa kau nak check, Roger je, drkereta.com. Assalamualaikum.